Ini saya tunjuk cara untuk duplicate kunci tambahan ya. Janji kita ingat 6 digit angka yang kita ada. Kalau untuk Yamaha 6 digit angka, untuk Honda 9 digit. Okey, untuk cara pertama, pastikan remote ni dalam keadaan mode on. Lampu merah menyala tu laju, maknanya mode on. Kalau mode off, dia slow. So kita kena tekan bagi dia fast, laju. So kita tepi. Cara pertama, pastikan kita tekan knop ni, hold, lampu kilat pertama akan menyala. Tekan kali kedua, lampu kedua akan menyala. Tekan kali ketiga, hold, lampu kilat yang ketiga akan menyala lama. Lepas tu kita akan masukkan 6 digit angka. Setiap 6 digit angka lampu kilat menyala itu adalah nombor anda. Okey, cara pertama, tekan. Okey, menyala. Tekan kali kedua. Menyala. Tekan kali ketiga. Dia menyala lama sikit Okey, baru kita masuk nombor angka kita. Dia akan menyala. Okey, dia menyala macam ni, klik macam ni. Dia tekan. Okey, dia stay. Tekan sekali dia akan ni. So dia hidup. So dia dah pairing Okay, so remote yang ni dia telah terregister dengan SU dalamnya. Mana yang tak ada ID tu boleh contact saya untuk dapatkan ID Honda dan Yamaha.